Masuk bukan main dalam. Hutan pula kiri kanan. Kereta sebiji pun tak ada. Hari ni kita nak bercakap tentang Tasik Pedu, yang boleh dikatakan tasik yang mempunyai kisah-kisah seram dan juga kisah-kisah mistik. Jadi hari ni kita nak ungkai sikit tentang cerita-cerita seram dekat Tasik Pedu ni. Tasik Pedu ni terletak di negeri Kedah. Kawasan dia agak terpecil sikit. Jadi kalau hampa pergi pun memang seronok. Kalau hampa jumpa dengan orang-orang Pedu pun, bahasa mereka ni kalau hampa cakap, aku tak berapa pandai cakap, percakapan mereka seronok tau kalau kita dengar. Bahasa mereka pula bahasa yang agak dalam sikit kan. Dia macam campur dengan Siam. Apa tak kira yang nak malas nak buat? Pagi. Aku sendiri pun tak pernah nak pandai cakap, tapi aku pernah lah bercakap dengan orang-orang Pedu ni. Salah satu kataan yang aku ingat sampai lah ni, tak tu deh. Tak tu deh. Maksud dia macam tak tahulah, tak tahulah, tak tu deh. Jadi bahasa-bahasa belah mereka ni dia campur dengan Siam. Mereka pelik mereka orang Melayu tapi pelik dia agak-agak macam orang petani, sebab asal kawasan situ adalah kawasan petani. Seperti yang ada setengah orang yang dah tahu, Tasik Pedu ni merupakan asal dia adalah sebuah perkampungan. Dan salah satu perkampungan dia seperti Kampung Pedu, Kampung Muang Gajah, dan ada juga beberapa kampung yang lain. Tapi kampung-kampung dekat kawasan situ semua telah ditenggelamkan pada tahun 1969. Jadi dekat dalam Tasik tu boleh dikatakan ada kubur, ada masjid. Bahkan pada beberapa tahun yang lalu, air dekat Tasik Pedu tu pernah surut. Jadi ternampaklah kubur lama yang dah lebih 100 tahun. Jadi aku nak cerita tentang dua kisah yang aku terdengar dan terbaca tentang orang yang pernah mengalami kisah seram dekat Tasik Pedu ni. Pernah terjadi pada zaman dulu. Ada satu keluarga ni, mereka nak pergi bercuti ke Tasik Pedu. Jadi dikatakan yang keluarga tu, mereka booking resort tu melalui online lah. Yang dikatakan mereka dah tempah dah. Jadi mereka pun bertolak lah daripada Kuala Lumpur ke Tasik Pedu. Dan dikatakan selepas saja mereka sampai di Tasik Pedu tu, mereka ada masuk satu lorong kecil, yang mana lorong tu ada tulis sembok tentang resort tu. Jadi mereka jalan tak jumpa-jumpa. Sehinggalah si ayah tu dia dah mula rasa pelik kan. Dia rasa macam masuk bukan main dalam. Hutan pula kiri kanan. Kereta sebiji pun tak ada. Jadi kat situ dia rasa tergerak hati untuk keluar semula daripada situ. Jadi selepas saja mereka keluar daripada situ, mereka check lah semula kan yang nama resort tu dekat dalam Google. Bila mereka cari, rupa-rupanya resort tu dah lama tutup. Jadi macam mana mereka boleh booking? Jadi itu menjadi salah satu tanda tanya masa tu. Dan kisah yang kedua pula, yang mana ada seorang lelaki ni, kita panggil dia sebagai Budi. Budi ni satu hari dia nak pergi memancing dekat Tasik Pedu. Tapi masa tu kawan-kawan dia ingatkan dia supaya jangan pergi mancing seorang-seorang. Kalau boleh nak pergi mancing tu, pilah dengan kawan-kawan. Tapi disebabkan Budi ni seorang yang macam belagak, dia rasa yang tak ada apa pun sebenarnya kan. Hampa tu lah yang over lebih. Hantu kalau jumpa aku, hantu pun lari yo. Jadi dia pilah mancing dekat Tasik Pedu seorang-seorang. Jadi dalam masa di tengah mancing tu, tiba-tiba dia rasa macam ada ikan yang dah makan umpan dia. Jadi waktu dia tarik lawan tarik tu, selepas saja dia tarik, tiba-tiba dia ternampak satu kepala tengkorak. Jadi yang dia dapat tu bukanlah ikan, rupa-rupanya kepala tengkorak. Jadi masa tu dia memang dah gelabah. Dan tiba-tiba sampan yang dia naik tu terbalik, membuatkan dia jatuh ke dalam tasik tu. Dan dalam dia duduk meronta-ronta tu, dia ternampak ada satu lembaga yang muncul daripada dalam air, yang cuba tarik dia masuk ke dalam tasik tu. Jadi boleh dikatakan malam tu adalah malam terakhir mereka berjumpa dengan Budi. Persoalan dia dekat sini mesti hampa pelik. Macam mana pula orang kampung situ boleh tahu, sedangkan Budi pun hilang? Jadi adalah beberapa mulut orang yang mengatakan mereka selepas saja kehilangan Budi tu, mereka cari satu pawang dan pergi kat Tasik Pedu tu untuk carilah. Sebab mereka pun orang kampung situ pun dah tahu kalau jadi apa-apa kat Tasik Pedu tu tak ada benda lain, mesti ada yang mengaitkan dengan makhluk alam gaib. Jadi kemungkinan lah si pawang tu dia boleh tengok-tengok ke masa lampau. Dia tengok yang Budi tu mancing dapat kepala tengkorak, lepas tu jatuh dalam tasik. Lepas tu ada makhluk tarik dia masuk dalam tasik. Tak tahulah kan. Itu mungkin kelebihan si pawang. Tapi kisah tentang si Budi ni tak ada lah 100% yang benar. Kemungkinan dia semua cerita mulut ke mulut. Hanyalah sekadar mitos. Sebab sehingga sekarang ni ramai je orang pergi mancing kat situ, tak ada pula jadi beberapa masalah.
Jadi kalau hampa nak pergi bercuti dekat Tasik Pedu, boleh saja pergi sebab resort pun ada kat sana. Memang kawasan situ kawasan yang tenang. Jadi kalau hampa pergi ke sana, belajar-belajarlah guna bahasa orang Pedu. Tak tu deh.